Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban, atau lebih dikenali dengan Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini dikenali sebagai seorang yang sangat cinta kepada Nabi. Bila sebut cinta Thauban kepada Nabi, kita nampaklah ini satu cinta yang betul-betul kuat. Biasa kita dengar cinta Nabi dengan Aisyah, cinta Fatimah dengan Ali, tapi ini cinta seorang sahabat kepada Nabi. Satu ketika Thauban datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan muka sedih, datang dengan rupa fizikal beliau sangat lain, nampak berubah. Nabi tanya, "Wahai Thauban, apa yang menyebabkan keadaan kamu begini rupa?" Maka kata Thauban, "Ya Rasulullah, aku sayang kepada engkau. Ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau. Aku merenung, ya Rasulullah. Aku merenung dan aku berfikir bagaimana di dunia pun aku tak boleh berpisah dengan engkau. Dan aku terfikir juga kalau kamu wafat nanti dan aku juga meninggal, engkau akan ke syurga bersama dengan para Nabi. Manakala aku pula, kalaulah aku ke syurga, aku akan bersama dengan orang yang lebih rendah lah daripada para Nabi kan? Macam mana ya Rasulullah? Itu kalau aku masuk syurga. Kalau aku tak masuk syurga, maksudnya aku tak akan berjumpa dengan kamu selama-lamanya." Nabi senyap. Nabi tak jawab apa kan? Jadi Thauban tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini?" Maka turunlah satu ayat sebagai jawapan kepada Thauban. Dan jawapan ini untuk kita semua. Jawapan ini adalah khabar gembira kepada semua kita yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Apa maksud ayat ini, sahabat-sahabat? Maksudnya adalah barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasul, maka mereka yang mentaati Allah dan Rasul ini akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat di syurga nanti. Siapa dia? Siapakah mereka? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para siddiq, para syuhada dan juga para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di dalam syurga. Maka Thauban bila dengar ayat ini, yalah, ini jawapan kepada maknanya aku kena taat Allah dan taat Rasul, cukup untuk aku bersama dengan mereka di syurga nanti.